Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Adamo Gaming. So, daripada kali ni korang bayangkan, korang mencuri. Jadi pekerjaan mencuri. Korang mencuri satu rumah tu kan, korang dapat RM1,000 rumah orang kaya. Tapi waktu korang keluar, kantoi pula polis datang. Dan bila korang masuk ke dalam penjara, korang ada idea. Apa aku nak buat aku tahu. Aku galilah, aku korek lubang ni. Dan selamat datang ke YouTube channel Adamo Gaming. Aku dah intro dah tadi lah. Dan selamat datang ke game Prison Escape guys. So, ini aku masih lagi dalam tutorial. Tutor. Dan tolong korang 98 subscriber di channel aku. Lagi 2 orang dan nak masuk 100 subscriber. Korang please, korang tolonglah korang. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe YouTube channel Adamo guys. Sikit lagi nak sampai 100. Kalau YouTube ni channel ni sampai 100, aku akan mainkan game Jeff the Killer. Let's go. Tak perlu lama nak masa lagi. Ya Allah, banyak cakap lah. Jom kita korek benda lah ni. New material boots. Kita korek. Cepat sama. You need to collect new item. Let's go guys. Gali. Ceramic cup. Janganlah korang janganlah mencuri. Masuk masuk neraka dapat dosa. Dekat dunia kau dah masuk dekat dalam ni dah, penjara. Akhirat lagi kau masuk neraka guys. You want to clean up inventory, go ahead and table. Okay. Understood I guess. Tak ingat lah. Okay, sekarang ni kita kena sembunyikan supaya dia buang keluar. Okay, faham, dia buang keluar. Tak boleh ke buang dalam jamban. Okay, faham. Okay, sekarang ni close the mattress. Okay, press to call guard. Okay. Oh, ini untuk lompat ya. Oi, garang ke? Bye. Oh, what's up brother? Set. Sabarlah, tak main habis lagi. Roti, okay. Clam. Apa dia bagi ni? 3 energy. Let's go. Kita sambung gali ke? Wow. Okay. Oh, kita ada ni. Guard akan return dalam masa 1 minit. Alamak. Janda ni. Gali. Jangan sampai kantoi. Alah, iklan pula. Hey. Tengah syok ni. Let's go. Okay, ada pil. Ingat guys, kalau aku sampai 100 subscriber, aku akan mainkan game Slenderina guys. Slenderina pula, Jeff the Killer guys. Let's go. Alamak, energi dah tak ada. Ada Rubik Cube. Boleh ni, tutup lah. Okay, kita akan buang ni dulu. Kita dah buang. Okay, let's go. Kita akan letak ni. Dan kita akan letak semua barang-barang ni. Dan ini rope ni tak. Kita panggil lah. Kita garang ni. Slow, relax, sudahlah.
Uh. Allah. Oh, okey, faham. Okey, kau nak bagi apa? Mantap. Daripada aku ambil pinggan. Betul tak? Sekarang ni kan. Kita ni tau. Oh, boleh tambah. Boleh refill. Oh, got in 3, 2, 1. Okay, faham. Apa lagi, Pak? Okay. Let's go. No, kuali baik dia bagi. Tak betul. Gali lagi. Ada rotang. Rotang itu pemain apa, Dam? Salah. Kati wire. Itu masalah. Sekarang pukul apa? 7.44. Pukul 8 kita akan start. Baru 6 minit. Lagi. Lambat lagi. Gali terus. Hai. Itulah ni, tak senang robik ni. Woi, bising siap muzik dia. Dalam nanti 20 second nanti aku akan naik. Ni kita akan gali dulu. Ayo. Boleh tak banyak ke aku dapat? Lambat lagi. Dah boleh naik ni. Alamak, gandul ni. Mula panik dah. Kau mula panik. Oh, nasib baik. Nasib baik. Kita bagi set lah. Hai. Sobat Dream. Ya Allah, asal bunyi macam tu. Gol. Let's go, Roblox. Astaghfirullahaladzim. Wih, banyaknya. Kita bagi inilah. Nak. Allah. Alah, 80. Ini apa? 100 mitom. Tak payahlah. Nambel max energy. Alamak, lama sangat. Aku ni pergi shopping. Damai. Oh, ada smile. Apa lagi, Pak? Next time yuk. Okay, mantap. Gali lagi. Jangan bagi kantoi. Gali lagi. Banyak makan pula. Atau kita akan letak barang dulu. Okey, sabar. Tunggu. Kita nak bagi. Alah, hai. Tolong. Tolong, hai. Relax lah. Okay, aku akan beli energi dengan lunch break. Cepat.
Max energy. 50 energy. Mana aku nak dapat duit? Oh, lupa. Kena. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tun 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 tun. Macam mana guys? Apa pendapat korang kalau tentang game? Oi. Sabar guys. Sorry guys, agak lag. Hey. Tu Prison Escape Journey. Kalau korang nak main, korang boleh cari dekat ngantuk juga. Tahu lah malam waktu sekarang. Sempat kita. Sempat kot. Memang tak sempat. Dah sebaik dia tak tengok. Saya. Dah boleh? Break. Hai. Ulu, tahu. Meat boss. Bisa ya? Ya, kawan apa? Listen up, I'm the boss around here. Riches in the block. Apa gimana mampus? Ya, bisa ya? Ulu. Oi, yo what's I'm wrestling. Okay, faham. Saya faham. Hah? Keluar apa ni? Itulah time tutorial kau tak ada tengok. Yeah. Bisu. Siapa lagi nak lawan? Lin Chao Li lah. Senang je. Otak. Kenapa tadi aku ada tengok? Okay. Oh, you don't enough energy Susah lah macam ni. You don't enough energy pula. Ni. Jackpot. Dah lah weh. Misal aku datang. Oh, kena masuk balik. Au. Tahulah. Oh, janda ni. Sedap ni. Mantap. Naik satu. Boleh lah. Kita akan ambil. Lepas tu kita akan teruskan operasi gali kita. Gali. Jangan tak gali. Nice, ada barang. Gali, jangan tak gali. Galilah tarik dari. Kita bagi sampai habis energi kita. Okay, sekarang ni kita akan tutup, simpan ni dan kita akan end video kita. Okay. Mungkin kita akan beli satu. Mungkin beli lepas tu dah habis lah. Garangnya.
I just took a 3-hour Ya nap. Allah. Maple Story Idle RPG kept working for me the whole time. In the first hour, I earned a lot of mesos, so I could enhance my... Okay. Okay guys, so macam mana dengan video kali ni? Korang rasa seronok ataupun tidak? Aku rasa seronok lah kita main game ni kan. Ya, boleh lah. Daripada apa? Daripada kita ni kan. Jadi untuk sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Dan kalau korang suka, jangan lupa subscribe to channel Namamu Gaming supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten ataupun video yang lain. See you in the next video guys. Bye. Jangan lupa subscribe sampai 100 subscriber.